Hai, selamat petang. Aku baru je habis kerja petang ni. Balik-balik nak masak, tapi penat gila tau. So, ni aku ada beli apa ni aglio olio dekat Family Mart hari Ahad baru ni. Aku kenyang lagi, tapi suami aku cakap dia lapar. Expired 12 Februari. Hari ni 10. Okey, lagi 2 hari lagi. Aku kenyang. Korang tahu tak sebab apa aku kenyang? Aku makan ni tadi. Aku minum ni Mariam Spanish latte. Aku bancuh Spanish latte Mariam ni. Spanish latte Mariam ni, dia bancuh dia senang je. Bancuh dengan air suam. Dia tak boleh air panas, okey? Lepas tu dengan 120 ml bancuh dengan air suam. Korang makan minum 2 kali. Sekali macam tadi aku sekali pagi, lepas tu tengah hari tu sekali pagi. Sebelum tu aku ambil 2 biji telur rebus. Dan aku kenyang sampai petang ni. Tapi tu bila aku kenyang memang aku malas nak masak. Pula ni ada ni aglio olio ni, aku nak panaskan. Lepas tu aku nak makan ni je. And then aku nak rebus telur lagi kot, 2 biji ke 3 biji. Ok lah, jomlah kita start. Mariam, aku happy sangat sebab aku hari ni aku boleh direct settlekan banyak kerja aku. Sebab aku skip lunch aku sebab aku tak lapar buat minum benda ni. Gitu. Ni Mariam Spanish latte. Dia ada berapa secet? Dia ada 7 secet je. Ni satu secet ni bancuh dengan 120 ml. Boleh minum 2 kali. Jangan minum sekali semua. Aku minum pagi tadi, aku bancuh setengah lah kot, tapi aku bancuh je sekali tadi. Minum 2 kali, setengah. Kenyang sampai petang. Baguslah kan? Banyak kerja aku boleh habis. Mariam. Mujur lah ada ni aglio olio spicy. Aku beli kat Family Mart. Ada dalam peti. Tarikh expired 12 Februari. Kena makan habis ni. Kena makan cepat. Ok, aku dah buka. Aku nak panaskan dalam microwave je. Jomlah kita tengok. Sudah panas. Panas. Ok lah, tunggu telur sekejap. Ok, kita nak rebus telur. Rebus pakai periuk je. Malah nak buka dia punya tempat rebus tu. So kita rebus je dalam periuk. Tak nak masak sangat pun. Nak separuh masak je. Spaghetti aku pun dah siap. Dah siap panaskan. Tinggal telur rebus je lagi. Ni kalau korang nak Mariam tekan link yang aku letak dekat atas tu ya. Ok, dah settle aku punya spaghetti dengan telur separuh masak. Ok, sekian saja video malas aku hari ni. Video malas masak aku hari ni. Tapi aku tetap masak juga, panaskan spaghetti ni. So itu je lah. Kalau korang pun sama malas dengan aku, macam aku hari ni, jangan lupa standby je spaghetti ni dekat Family Mart. Ok, bye. Ok, kita tengoklah dia makan ya.